Banyak sangat benda yang paling kelakar. Yang paling kelakar. Tak boleh. Tak boleh. Banyak sangat. Pasal yang paling kelakar tu pun rasanya macam tu personal lah cerita. Okeylah, yang tak personal. Tak personal. Apa? Dia ni suka joget joget kuda kepang lah. Bila dia joget kuda kepang tu yang paling kelakar je lah. Dia buat muka dia. Benda tu yang paling kelakar. Dan yang personal tak boleh cerita. Okey. Kuda kepang, Ikin, apa pula? Abang yang menaik kuda kepang tu. Abang yang tunggang kuda kepang. Okay. Tempat pertama Mawi bawa Ikin keluar dating, siapa ajak siapa? Tempat pertama kedai mamak. Masa tu pun daripada member. Dan member cakap jom lepak semua kan. Tu dalam masa yang sama kita orang pun lepak lah dekat tempat kedai mamak tu. Kat mana tu ya kedai mamak tu? Dekat OUG, Kelang Lama. Yang Kelang Lama, KL. Okey, ciri-ciri Mawi yang menarik perhatian Ikin lah. Apa dia? Ciri-ciri 5 ciri-ciri. 5. Jujur. And then hormat orang tua, kelakar, caring and loving. Beriman lah, of course. Itu tambah satu lah, beriman. Wah. Okey.